Weh, masing-masing dah kekenyangan. Sebelum keluar pergi makan malam tadi, sempat juga kita orang pergi tengok swimming pool dia. Siapa yang kental je dia tahan sejuk. Mana taknya dia punya swimming pool dia kat outdoor. Confirm lah sejuk weh. Tapi kalau tak tahan sejuk, boleh masuk sauna dia pula. Wah, sauna dia besar. Tapi kena onkan sendiri tau sauna ni. Kalau korang rasa-rasa nak berlari, korang pergi je gym dia orang kat bawah ni. Dah macam dekat mall dia punya luar bilik ni. Punyalah besar. Ni kalau nak main berlari pun boleh. Kita orang ni daripada tingkat 2. Tengok dekat bahagian atas tu. Tinggi. Yang datang naik motor tu, korang boleh parking dekat basement tau. Aduh, pasal malam je jam je pasal malam. Asyik baik naik motor kan? Lapar tengok semuanya. Bunga fresh pun ada kat sini. Bukan Cameron lah kalau tak ada strawberry kan. Sejuk-sejuk ni kita kenalah makan jagung panas. Ubi panas pun kita orang beli tau. Weh, kat sini pun ada madu. Siapa suka? Lepas dah tapau, kita orang pergi restoran ni untuk makan tom yum. Tengoklah kita orang beli apa. Manis-manis juga dimakannya. Sate pun ada. Panas-panas, hirup tom yum kan sedap. Yang ini suami Syida punya. Bila dah kekenyangan, lepak kat luar, ambil angin sejuk, lepas tu tengok bintang. Alah, sekali bintang tak ada pula. Okeylah, bye.